Guys, hari ni I nak buat kontes yang kontroversi sikit. Okay, maid tua vs maid muda. Okay, tak adalah. Actually tak ada apa pun. Tua muda sama je. You tengok, I ni pun muda lagi. Okay, poinnya ialah sebenarnya saya nak beritahu kepada majikan berkenaan kualiti kerja antara maid tua dengan maid muda. Kebiasaannya lah, maid yang tua ni range umur antara 35 ke 45 tahun ni, kualiti kerja dia lebih elok lah daripada maid muda. Okey, tapi korang jangan pandang rendah pula tau pada maid muda ni. Kadang-kadang maid muda ni lagi banyak kelebihan dia daripada maid tua. Contoh, daripada segi tenaga. Tenaga dia ni mesti kuat lagi. Okey, yang kedua, dari sudut penggunaan barang-barang elektrik. Okey, dia orang lebih cekap lah daripada maid yang berumur ni. Cara dia nak guna pun dia tak ada takut-takut. Okey, untuk majikan lah saya nasihatkan, yang mana perasaan cemburu dia tu tinggi kan. Jadi saya tak sarankan lah untuk you ambil maid muda. Lebih baik ambil maid tua sudahlah. Sebab perkara yang melibatkan hati dan perasaan ni susah saya nak jawab nanti. Elok-elok saya run business agensi pekerjaan untuk supply pembantu rumah, dah tukar jadi agensi mencari jodoh. So you all guys yang memerlukan pembantu rumah, okay, boleh contact kita orang. Kita orang boleh lead atau bagi guidelines maid yang mana yang lebih sesuai untuk keperluan majikan. Jangan lupa contact kami sekarang.